Patutlah ramai order. Ni spaghetti yang sedap. Kat depan kita ni ada 3 menu guys. Yang ini nama dia Momotaro. Bukan nama makanan tapi nama sulak jin. Sebab owner dia kata dia suka sulak jin ni, mungkin brand ataupun sejenis sulak jin. Momotaro signature kedai ni lah. Lepas tu yang dua ni best seller dekat Big Galley ni. Yang ni saya besar family grill, yang boleh makan 2 ke 3 orang. Aglio olio chicken grill, yang ni memang menu untuk seorang. Momotaro ni demai dengan ayam chicken chop. Jadi saluti dengan tepung. Tepung dah nampak macam agak crunchy. Di atas permukaan ni dia ada macam bolognese punya sos tu. Lepas tu dia ditabur dengan GPP, garlic, parmesan dan juga parsley. Dia punya mashed potato, ini best sebab dia tak terlampau cayak, tak terlampau lembek. Depa kupas neri, depa rebus, depa hancurkan dia. Menu family grill dengan harga RM53.9. Test try dia punya meatball. Better sikit daripada IKEA. Coleslaw dia nampak meriah. Oh, depa guna maybe generic salad dressing. Kalau rasa manis yang agak strong, tak perlu guna pisau pun dia dah boleh tercari lah. Rasa manis caramelized tu sama dengan chicken grill. Dia punya tekstur aglio olio ni ciri-ciri spaghetti yang sejati lah. Dia tak kering sangat, elok lah. Grill macam ni aku suka sebab tekstur dia nampak brownish, dia bukan hitam. Selalu orang akan kata ini black pepper sauce, tapi dia sebenarnya ada sepi smoke, ada bau-bau asap. Budak-budak lah, budak saya makan ni. Longan ais, first time dapat ayam longan yang tak apa nak manis sangat. Black currant soda rasa macam ayam Ribena FNN ni, geregang. Strawberry ice blended macam tak mahal sangat, rasa berlemak susu.